Hi guys, welcome back. Cuba kerja. Ini adalah Honor Pad X9a, sebuah tablet yang dijual dengan tanda harga bawah RM1,000, tapi ada spesifikasi yang sangat berbaloi. Dan bukan spesifikasi berbaloi, tapi dia juga dapat free keyboard dan juga stylus. Dalam bawah RM1,000, ada spesifikasi yang padu, dapat free pula tu untuk keyboard dan juga stylus. Baiklah, jom tengok bahagian luaran dia dulu, bahagian design dia. Honor Pad X9a ni datang dengan bodi logam sepenuhnya. Ketebalan dia pula 6.77mm sahaja. Memang nipis gila untuk sebuah tablet dan berat hanya 475 gram. Baiklah, beralih bahagian depan dia, bahagian display, dia ada ukuran display sebesar 11.5 inci dan juga resolusi setinggi 2.5K. Dia punya display ni besar, detail pun sangat sharp lah disebabkan resolusi dia yang tinggi tu. Dan kalau nak bandingkan dengan sebelum ni, dia upgrade sikit. Sebelum ni hanya 2K sahaja. Untuk warna dia pun cantik. Dia ada 1 billion warna serta hadir dengan 100% sRGB dan juga DCI P3. Senang cakap, dia punya display ni dah cukup mewah, cukup cantik kalau kita nak layan movie, nak main game semua tu. Dan dia juga hadir dengan adaptive refresh rate setinggi 120Hz. Jadi bila kita tengah scrolling, dia akan rasa smooth, rasa lancar je, rasa laju je disebabkan refresh rate dia yang tinggi ni. Bila tengah layan YouTube sambil makan Maggi tu, dia punya refresh rate akan auto adjust untuk jimatkan kita punya bateri. Sebagai contoh, kalau kita tengah baca e-book, dia punya refresh rate tu boleh turun serendah bawah 10 refresh rate. Memang padu, memang akan jimatkan daya bateri pada tablet ni. Cuma itulah, bezel dia agak tebal sikit, tapi selepas seminggu lebih guna, anda akan lupa lah, anda akan dah terbiasa dengan bezel yang tebal macam ni. Dan kalau anda semua kaki movie yang layan movie Korea daripada petang sampai ke subuh, jangan risau, anda boleh binge watch menggunakan tablet ni. Sebab tablet ni boleh jaga mata kita, yang mana dia ada TV Renlen certified untuk low blue light dan juga flicker free. Lagi best, dia ada dynamic dimming dan dia akan cerah dan malapkan ikut masa lah, ikut situasi cahaya yang semula jadi. So mata kita tu tak cepat kering dan mata kita tak cepat penat. Untuk bateri dia pula besar, 8300mAh, sangat cukup untuk guna dalam sehari. Cuma tablet ni dia punya kegunaan bukan macam smartphone, kita tak fully utilize dia punya kegunaan. Jadi dia punya bateri boleh pergi 2 ke 3 hari mengikut pengalaman aku sendirilah, sebab jarang sebenarnya gunakan tablet ni sepenuhnya dalam sehari. Paling-paling pun waktu malam je kalau kita nak layan movie. Dan bercakap pasal layan movie ni, dia punya tablet boleh layan movie selama 12 jam non-stop. Lama gila siut, berapa episod satu season boleh habis lah dengan sekali cas penuh. So kita boleh binge watch menggunakan tablet ni. Dan Honor pun dah upgrade dia punya pengecasan. Sekarang ni 35W, dulu hanya 22.5W sahaja. Sekarang ni lebih pantas lah, lebih laju untuk cas penuh bateri sebesar 8300mAh ni. Apa lagi yang best pada tablet ni adalah dia hadir dengan 4 speaker dan dia punya bunyi ni kita boleh boost sehingga 200%. Dia punya bunyi tu memang kuat, bunyi yang jelas dan meledak. Serius, dia punya audio memang meledak kalau kita pergi sehingga 200%. Yang lagi bestnya, dia punya tahap ledakan tu, contohnya kalau kita dekat ruang tamu yang bising, hari raya contohnya, bising ruang tamu tu, tapi kita punya speaker pada Honor Pad X9a ni, dia still boleh dengar dengan jelas disebabkan speaker dia yang kuat. Baiklah, seperti di awal video tadi, aku dah bagi tahu yang tablet ni kita akan dapat sekali dengan dia punya Bluetooth dan juga dia punya pen, dia punya stylus tu. Yes, kita akan dapat secara percuma je dengan harga bawah RM1,000. Tak perlu untuk pre-order, tak perlu nak dapatkan limited time apa semua tu, waktu promotion tak payah. Memang dapat secara default untuk setiap pembelian Honor Pad X9a ni. Dan dia punya keyboard dan juga dia punya stylus pun memang best, sangat responsif untuk kita buat tugasan harian. So kalau kita nak buat nota, nak sketch, nak conteng-conteng pada tablet ni, tak perlu lagi nak tambah duit sebanyak 300 ataupun 500 lebih untuk dapatkan aksesori tambahan. Kita dapat percuma je pada Honor Pad X9a ni. Baiklah, selain beli tablet untuk entertainment, untuk hiburan semata-mata, main game, tengok movie semua tu, tablet ni juga boleh kita guna untuk belajar, untuk meeting, senang cerita
untuk tugasan harian kita lah, untuk kita punya kerja ataupun untuk kita punya study semua tu. Yang mana dia ada ciri AI yang sangat bagus untuk bantu kita buat tugasan harian. Sebagai contoh, dia ada AI Notes. Benda ni memang sangat rare lah pada sebuah tablet bajet. Yang mana kita punya tulisan tangan tu boleh convert menjadi teks yang lawa, dan juga kita nak rakam suara, kemudian nak auto transcript pun boleh. Nak translate live bahasa kepada English, Spanish, semua tu boleh menggunakan Honor Pad X9a ni. Dan untuk pengetahuan anda semua, Honor dah bangunkan diorang punya ekosistem untuk bersaing dengan brand-brand lain dan untuk mudahkan lagi pengguna smartphone ataupun pengguna peranti Honor. Jadi sama seperti Honor Pad X9a ni, kita boleh gunakan Honor Connect. Yang mana kalau kita pakai smartphone Honor, memang best kita boleh buka skrin smartphone dekat tablet ni. Dan kita juga boleh drag file macam kita tarik baju dekat hanger je. Memang semudah ABC. Dan kita nak jawab WhatsApp ataupun call menggunakan Honor Pad X9a ni pun boleh juga. Untuk performance dia pula, walaupun harga bawah RM1,000, tapi Honor tetap bagi spesifikasi yang padu lah untuk performance dia ni, yang mana dia hadir dengan Snapdragon 685, kemudian dipadukan pula dengan 16GB RAM, 8GB adalah physical RAM dan 8GB lagi adalah dia punya RAM turbo. Jadi nak buka aplikasi dengan banyak, nak multitasking semua tu memang tak ada masalah pada tablet ni. Dia mampu berikan performance yang smooth, performance yang laju. Untuk harga jualan dia pula ialah RM999 bagi Wi-Fi version dan juga RM1,299 bagi LTE version. Yang LTE version tu bukan sekadar dapat masuk SIM card je, tapi dia punya storage pun lebih besar lah, iaitu 256GB. Kalau ada bajet lebih, better go for yang ada LTE sebab dia dapat storage yang lebih besar. Tapi kalau bajet bawah RM1,000, yang ini pun dah cukup bagus, Wi-Fi version. Siapa je masukkan SIM card dalam tablet? Memang tak ramai. Aku sendiri pun tak pernah masukkan SIM card dalam tablet. Memang pakai Wi-Fi je lah untuk guna tablet. Dan storage 128GB ni pun cukup sebenarnya bagi tablet bawah RM1,000 macam ni. Jadi dengan tanda harga yang macam ni, kita akan dapat sebuah tablet memiliki spesifikasi dan juga ciri AI yang banyak lah untuk tablet ni. Honor Pad X9a ni secara peribadi cukup berbaloi sebenarnya untuk kita guna sebagai alternatif lain untuk bantu kita punya tugasan harian, untuk bantu kita punya kerja jadi lebih smooth ataupun jadi lebih lancar, ataupun untuk bantu kita punya entertainment lah. Nak layan movie, memang best menggunakan tablet ni. Dia ada skrin yang cantik, bateri pun tahan lama. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye.